tradisi hadir tempat mengaji itu bukan tujuan untuk amal, ini tertipu. Tak dapat pahala apa-apa. Hurur. Tak dapat pahala apa-apa. Tak dapat pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertipu ya. Wa hum maghruruna li anna fadla majlis dzikri li kaunihi murghiban fil khairi. Mereka tertipu kerana keutamaan majlis zikir itu patutnya mendorong dia gemar untuk buat baik. Fa in lam yuhajjir raghbata fala khaira fih. Tetapi kalau majlis ilmu yang dia hadiri selalu itu, majlis nasihat yang selalu dia dengar, majlis ilmu yang selalu dia ikuti, tak mendorong dia beramal, tak mendorong dia buat kebajikan, tak mendorong dia mencetuskan amal yang salih, la khaira fih. Tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan apa-apa pada orang itu dalam dia menghadiri majlis itu. Jadi majlis kita hadir majlis pengajian itu yang baik, kita mengaji itu mendorong kita beramal, merangsang kita nak mengerjakan amal salih, mendorong kita nak buat kebaikan. Seperti umpamanya lepas mengaji suka menambah semayang ni, menambah puasa, menambah zikir lagi, menambah baca Quran lagi, tambah kuat berjuang, berjihad, berkorban, menderma dan sebagainya, menolong orang, tambah sabar, tambah tawakal, tambah redha, tambah lagi dia dapat melaksanakan ataupun memiliki sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia. Majlis mengaji macam ni, majlis zikir macam ni, ini baru dapat pahala di sisi Allah. Tetapi kalau sebagai hobi, sebagai menjadi adat, hanya untuk mendengar nasihat saja ataupun sonok mendengar nasihat semata-mata, bukan untuk beramal, tak ada kebaikan, bahkan tertipu dalam hidupnya. Waraghbatu mahmudatun li'annaha tab'asu ana 'alal amal. Fa in da'ufan anil hamli 'alal amali fala khaira fiha. Memanglah gemar tu terpuji. Gemar menuntut ilmu tu terpuji juga. Sebab dengan situ nanti dia akan mendorong kita beramal. Tetapi kalau tidak mendorong beramal, tidak dapat kebaikan apa-apa. Jadi gemar mengaji tu baik. Supaya nanti gemar pula dia beramal. Tapi hanya sekadar gemar saja mengaji, tetapi tidak gemar beramal, itu tertipu. Jadi kalaulah mengaji itu menjadi kegemaran dia, kemudian dari situ menjadikan dia gemar pula beramal, ini dia yang terpuji. Ini yang sebaik. Dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah dia hadir di majlis zikir, majlis ilmu itu tidak mendorong dia beramal, fala qimata lahu, maka tidak ada nilai dan tidak ada harga di sisi Allah untuknya. Jadi di sini barulah kita faham, kita mengaji itu nak tahu, bila tahu nak beramal. Itu yang sebenarnya. Jadi kita ilmu itu bukan tujuan ilmu, tidak. Ilmu itu dan tujuan amal. Kalau tidak, dosa lah. Kita teringat dalam matan Zubat ada berkata, al-alimu bi'ilmi lam ya'malan mu'azzabun min qabli umbadul wasan. Orang yang tahu dengan ilmunya tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadi orang yang tahu tentang ilmu pengetahuan kerana dia selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, tetapi bukan untuk beramal, sekadar akan mengumpul ilmu, seronok, hobi dengan ilmu, dia diazab lebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Tetapi ada setengah-setengah kitab menceritakan pula 500 tahun dulunya. Orang yang ada ilmu tak beramal, 500 tahun dia masuk neraka dulu, barulah penyembah berhala. Cuma bezanya penyembah berhala tu kekal, dia tak kekal, tu saja. Tapi dulu-dulu dia. Penyembah berhala kekal, dia tak kekal sebab tauhid ni ada. Tapi dulu dia.
Dan ini munasabah manakala kita mengingati pelajaran kita ataupun pengajian kita yang sudah-sudah. Buah ilmu ialah amal. Buah ilmu itu adalah amal. Jadi bila tak ada amal, ilmu itu ibarat pokok tak berbuah lah. Kita biarlah sebatang pokok tetapi berbuah ya, daripada ada estate. Kita ada 2000 ekar estate. Estate apa kan? Estate durian. Tapi tak pernah berbuah. Biar sebatang depan rumah kita atau di belakang rumah kita, time buah dia buah. Jadi buah ilmu adalah amal. Ataupun dengan kata-kata yang lain, buah ilmu itu ibadah. Buah ilmu itu amal ataupun ibadah. Buah ibadah atau buah amal, akhlak. Akhlak. Buah akhlak apa? Al-unsu ataupun ulfah, mesra. Cuba saya sebut lagi ya. Buah ilmu itu amal ataupun amal ibadah. Buah ibadah akhlak. Buah akhlak al-unsu ataupun ulfah, jinak, mesra dengan orang, berkasih sayang dengan orang. Itu dia. Jadi dengan kata-kata yang lain, kemuncak ilmu dan ibadah adalah al-uns ataupun ulfah. Jadi kalau begitu, kalau kita tinjau di sini, ada ilmu saja, tidak ada amal, tak ada ibadah, tentu dia tak melahirkan akhlak. Dah sudah tentu dia tidak ada ulfah, tidak ada uns. Ada ilmu, ada amal ataupun ada amal ibadah, belum tentu lagi selamat kalau dia tidak membuahkan akhlak yang mulia. Dia dapat ilmu, dia boleh bersemayang. Rajin menuntut ilmu, dia berpuasa. Ya, dia ada ilmu, dia berjuang, dia berjihad. Dia buat yang halal, meninggalkan yang haram dengan panduan ilmu yang dia dapat. Tetapi kalau daripada ilmu dan amal, daripada ilmu dan ibadah yang dibuat tu tidak melahirkan akhlak yang mulia, sabar tak ada, redha tak ada, tawakal tak ada, berani tak ada, pemurah tak ada, pemaaf tak ada, suka minta maaf tak ada, lapang dada tak ada. Ilmu dan amal ibadah ni masih lagi tak ada nilai di sisi Allah. Belum. Jadi sudah ilmu yang diamal ini hingga dia jadi bentuk amal, jadi ibadah, mesti membuahkan akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia ni, intipati akhlak itu. Itulah dia ulfah ataupun al-uns, mesra berjinak dengan orang, suka mesra dengan orang, dan suka dia bergaul dengan orang, seronok dengan orang, suka berukhwah dengan orang, kasih sayang dengan orang. Itu dia kemuncak daripada akhlak ataupun buah akhlak. Jadi dah sampai ke empat-empatnya barulah selamat. Kan susah tu kan, susah. Betapalah sekadar hobi dengan ilmu, sekadar seronok dengan nasihat, sekadar kan menjadi adat hadir menjadi ilmu, tetapi tidak beramal, tidak melahirkan amal ibadah. Lebih-lebih lagi lah tertipu, lebih-lebih lagi hurur. Sebab bila tak ada amalnya, tidak ada amal ibadahnya, dua lagi ni pasti tak dapat. Bila diamalkan, itu pun belum tentu berakhlak, belum tentu orang beramal, ya, belum tentu orang beribadah dia berakhlak. Banyak orang semayang tak berakhlak, berapa banyak orang puasa tak berakhlak, berapa banyak orang gigih berjuang lagi mulutnya maki orang gitu. Itu kan amal, kan amal ibadah dah. Jihad tu amal ibadah. Ya, makin ikut jihad, makin maki orang, kata orang, hina orang, tuduh orang macam-macam, anggap